Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Farid Akir selaku pengurus ATM untuk kejohanan Piala Emas ke Johari pada kali ini. Untuk harapan kami untuk pasukan ATM pada perlawanan suka akhir pada esok hari, insya-Allah kita cuba buat yang terbaik walaupun kita mungkin ada kekurangan daripada rebu belia dan sebagainya, tapi alhamdulillah dari segi permainan kita tengok masih diorang dapat bermain dengan sangat baik walaupun pasukan lain lebih kuat daripada tim kami. Minta komen pasal Haras. Untuk Haras agak memberasakan sebab dia antara killer kedua lah untuk killer tengah, tapi bila tengok permainan tadi sangat terkejut dan alhamdulillah satu permainan yang sangat baik, dan untuk masa harapan insya-Allah mungkin lebih baik